buy over rumah tu, rumah kita ni daripada nama dia ke nama dia, nama kita ke nama dia. Oh, kira boleh pindahkan benda tu? Pindahkanlah, kira anak itu yang kena bayar. Okey, kita settlekan masalah hutang kita, tapi kita bayar juga dengan anak kita lah. Oh. Dia boleh selamatkan banyak benda. Ramai orang tak nampak benda tu. Ramai orang nampak macam saya perlukan personal loan. Tak salah pun lah bagi aku. Kalau tak rasa kemampuan nak beli rumah, nak buat tu tak salah. Tapi kalau aku, kau ada peluang cashback property, mana kau boleh bina keluarga kau. Peluangnya ada lah. Yes, kau ada boleh bina keluarga kau, duduk kat rumah sendiri. Kau nak anak kau conteng macam mana, buat mural ke kan, kau nak buat nak buat apa kan, macam apa ya, hip hop dulu kan. Graffiti kan. Tak salah rumah kau. Ya, betul. Kalau kau nak paku kan, biasa kalau rumah sewa tak boleh paku. Aircon tak boleh kan. Tak boleh kan. Jadi so kau pakulah kat mana-mana kena buat. Dan rumah sendiri. Rumah sendiri. Sebab aku cakap. So orang kira, aku ada tengok satu video Mak Saleh ni. Okay. So dia cakap teknik leveraging dekat properties. So ni lah cara dia salah sebenarnya satu. Sebab cara-cara ni banyak kalau kat barat, dia western punya country, dia memang guna benda-benda macam ni. Faham. Kita je baru-baru kita ni apa-apa saja lambat.